Dua penyelam memutuskan untuk menyelam di salah satu gua paling berbahaya di dunia. Mayat seorang penyelam ditemui semula 10 tahun kemudian dan seorang lagi mengambil masa hampir 21 tahun untuk ditemui semula. Selepas 3 percubaan gagal dan 1 pertemuan secara kebetulan. Ini adalah kisah Ken Morpin, Mark Brasher dan usaha untuk mengambil mayat mereka dari Jacob's Well di daerah Hays, Texas. Jacob's Well ialah sebuah mata air tawar yang pertama kali direkodkan sekitar tahun 1850 berukuran berdiameter 4 meter di permukaan perigi tersebut. Ia turun sehingga 43 meter pada titik terdalam yang pernah direkodkan dan memanjang sejauh 1,310 meter ke titik terjauh yang pernah direkodkan. Air sejuk dan jernih di Jacob's Well naik dari Aquifer Trinity. Permukaan mata air itu sebenarnya terletak di bawah paras air sekelilingnya. Ini bermakna air ditolak keluar dari mata air itu oleh berat paras air tanah di sekelilingnya. Pada tahun 1924, kadar aliran air ke dalam mata air itu diukur kurang daripada 1 meter padu sesaat buat kali pertama. Pada tahun 2000, telaga itu berhenti mengalir. Sejak itu, ia telah berhenti mengalir sebanyak 4 kali, dengan kali terakhir pada Julai 2022. Ini berlaku apabila paras air bawah tanah menurun dan tekanan air tidak mencukupi untuk menghasilkan aliran naik ke mata air. Kadar aliran yang lebih rendah memudahkan penyelam untuk memasuki sistem gua kerana mereka tidak perlu melawan arus. Ia bukan sistem gua yang selamat untuk dimasuki. Walaupun selam gua mempunyai bahaya tersendiri, 3 perkara yang menjadikan Jacob's Well lebih berbahaya ialah aliran air yang perlu dihadapi oleh penyelam. Dalam perjalanan masuk, bukaan sempit antara ruang yang selalunya condong ke bawah dan kerikil yang tidak stabil boleh memenuhi laluan yang sudah sempit itu. Salah satu sekatan ini dipanggil saluran kelahiran. Pada kedalaman sekitar 21 meter, selepas penyelam menuruni cerun kerikil, mereka perlu menolak diri melalui satu bukaan yang boleh menjadi serapat 38 cm bergantung kepada berapa banyak kerikil yang telah turun ke bawah cerun itu. Cerun itu terbuka ke dalam sebuah ruang yang lebih luas. Selalunya, penyelam perlu menggali laluan melalui kerikil itu, kemudian menolak peralatan mereka melalui saluran di hadapan mereka dan masuk ke dalam ruang tersebut. Sebaik sahaja melepasi saluran sempit ini, penyelam seolah-olah dilahirkan ke ruang seterusnya. Sepanjang tahun-tahun lalu, sebanyak 9 kematian selam skuba telah direkodkan di Telaga Jacob. Mungkin ada lebih banyak kematian yang tidak direkodkan. Hari ini, anda memerlukan permit untuk menyelam di sistem gua ini. Pada 9 September 1979, 2 penyelam tiba di Telaga Jacob dengan niat untuk menyelam di sistem gua itu. Mereka berada dalam kumpulan sekitar 20 orang. Tetapi 2 orang ini mahu masuk ke dalam gua sebelum kumpulan besar itu mengganggu sedimen di dalam gua. Pada jam 11.30 malam ketika mereka tiba, mereka masuk ke dalam air sementara kebanyakan yang lain sedang mendirikan kemah. Ken Morpin dan Mark Brasher adalah penyelam berpengalaman dalam lingkungan awal 20-an. Ken ialah penolong jurulatih. Dia telah menyelam sejak umur 12 tahun. Mereka bukan sahaja mahu menjadi yang pertama menyelam di gua itu, mereka juga mahu pergi sehingga ke ruang terakhir yang pernah direkodkan yang mempunyai sejarah maut. Mark dan Ken turun ke ruang pertama, di mana mata air itu terbuka ke permukaan. Ia adalah penurunan 9 meter ke sebuah platform, di mana mereka kemudian berpusing untuk bergerak ke sisi ke ruang seterusnya. Ruang 2 adalah ruang yang panjang dan landai. Menuju ke bahagian bawah ruang 2, terdapat laluan yang semakin sempit ke ruang 3 yang dipanggil saluran kelahiran, pada kedalaman sekitar 23 meter. Selepas melalui saluran kelahiran ke ruang 3, Ken dan Mark menemui beberapa penyelam lain yang sedang meneroka apa yang dianggap semua orang sebagai ruang terakhir yang selamat dalam sistem gua itu. Mark dan Ken mengincar sasaran yang mereka tahu telah meragut nyawa 4 penyelam lain, iaitu ruang 4. Mereka turun ke lantai kerikil yang curam menuju pintu masuk ruang 4 pada kedalaman sekitar 27 meter. Ini hampir kepada kedalaman di mana penyelam akan mula mengalami narkosis nitrogen. Narkosis nitrogen ialah kesan neurologi akibat menyedut nitrogen di bawah tekanan. Ia disebabkan oleh molekul nitrogen dalam gas pernafasan anda
yang dipadatkan lebih rapat di bawah tekanan, lalu menyekat aliran neuron dalam sinaps otak. Penyelam mengalami keadaan ini seperti meminum martini. Semakin dalam anda menyelam, semakin terasa seperti anda minum lebih banyak martini. Kesan itu juga hilang dengan cepat apabila anda naik ke atas. Ken menanggalkan peralatan skuba beliau, berpusing dan mengundur masuk ke dalam terowong yang membawa ke ruang 4. Mark meniru dan mengikutinya. Joe Moy berada di ruang 3 dan melihat Mark mengundur masuk ke dalam terowong hanya dengan satu lampu dan tanpa gelendong tali pandu gua. Dia berenang ke arah Mark dan mengarahkan lampunya kepada Mark untuk menarik perhatian dan mempersoalkan tindakan tersebut. Dalam apa yang saya anggap sebagai fokus yang terlalu sempit, Mark langsung tidak memandang ke atas. Dia hanya mengundur masuk ke dalam terowong itu. Kedua-dua Ken dan Mark tidak kelihatan lagi selepas itu. Joe Moy terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia menunggu selama mana bekalan udaranya membenarkan, kemudian dia meninggalkan salah satu lampu selamnya di pintu masuk ke bilik keempat dengan harapan kedua-dua penyelam itu akan nampak cahaya tersebut. Kemudian dia berpusing dan keluar dari gua untuk memberitahu penyelam lain. Semasa dia naik ke atas, Joe bergelut dengan apa yang telah dia lihat. Dia tahu dia akan naik ke permukaan untuk mengatur satu operasi pencarian. Dalam hatinya, dia berharap ia adalah satu operasi menyelamat. Dalam fikirannya, dia tahu ia adalah satu operasi pemulihan mayat. Joe sampai ke permukaan dan memberitahu penyelam lain tentang apa yang telah berlaku. Panggilan dibuat kepada pihak polis tempatan. Paul Battaglia ialah seorang pegawai polis dan penyelam gua di balai polis. Dia menerima panggilan untuk mengatur satu operasi menyelamat. Sejam selepas panggilan pertama, Paul Battaglia tiba di rumah Don Dibble. Dibble ialah bekas penyelam tentera laut, pakar selam gua, seorang jurulatih selam, pemilik kedai selam tempatan dan bersama Battaglia merupakan ahli Hayes County Volunteer Body Recovery Unit. Dibble dan Battaglia berbincang tentang bagaimana operasi menyelamat akan dijalankan. Mereka membincangkan ini sebagai satu operasi menyelamat, tetapi mereka tahu ia sebenarnya adalah pemulihan mayat. Rancangan untuk mengambil mayat hanya akan berbeza sedikit saja daripada operasi menyelamat, jadi mereka mula melaksanakan rancangan mereka. Mereka menghubungi ahli-ahli lain unit pemulihan, memandu ke kedai selam Dibble untuk mengambil peralatan dan menuju ke perigi Jacob. Kira-kira 15 minit selepas meninggalkan kedai selam, mereka tiba dalam kegelapan. Kumpulan dari Pasadena telah berada di dalam air mencari dua penyelam yang hilang itu. Mereka melaporkan kepada Dibble bahawa mereka tidak dapat membawa keluar Mark atau Ken dan mereka telah mencari di seluruh sistem gua itu. Mereka pasti kedua-dua penyelam itu berada di dalam ruang 4 kerana salah seorang penyelam berpendapat dia nampak peralatan yang tertimbus di bawah runtuhan batu kelikir di laluan yang menuju ke ruang seterusnya. Penyelam ini, yang namanya tidak disebut dalam mana-mana laporan yang saya jumpa, dikatakan telah melakukan 2 selaman selama 19 minit berturut-turut. Dia ternampak mayat-mayat itu dan kemudian pulang untuk berehat, di mana dia mengalami penyakit dekompresi dan terpaksa dimasukkan ke dalam ruang pemampatan semula untuk rawatan. Ini menunjukkan salah satu masalah terbesar dalam mana-mana operasi penyelamat. Apabila penyelam menghadapi masalah, biasanya kerana mereka melampaui had keselamatan dalam persekitaran yang ekstrim. Penyelamat kemudian berada dalam situasi di mana mereka juga terpaksa melampaui had keselamatan itu dengan lebih jauh lagi. Untuk menambah lagi keadaan menjadi lebih buruk, mereka boleh merasakan tekanan masa yang semakin mendesak, yang biasanya menyebabkan keputusan yang kurang bijak. Jadual perancangan selaman digunakan untuk menentukan berapa lama seorang penyelam boleh berada pada kedalaman tertentu dan kemudian berapa lama mereka perlu berada di luar air antara selaman. Anda hanya boleh berada pada kedalaman 42 meter selama 8 minit sebelum selaman itu menjadi selaman dekompresi, di mana anda perlu membuat hentian keselamatan semasa anda naik ke permukaan. Anda kemudian perlu berada di luar air sekurang-kurangnya 1,5 jam sebelum anda boleh turun untuk selaman seterusnya. Jadi penyelam ini melakukan 2 selaman dekompresi tanpa sebarang selang masa di antara mereka supaya dia boleh cuba menyelamatkan nyawa. Dan dalam proses itu, dia mengalami penyakit dekompresi. masih gelap dan perkara pertama yang Don fikirkan ialah menunggu sehingga siang. Pengalaman beliau dalam mengeluarkan X orang ialah mereka biasanya bersedia untuk menunggu sehingga matahari terbit. Dia merujuk kepada mayat sebagai X orang
sebagai satu cara untuk memisahkan diri daripada realiti berurusan dengan orang yang sudah tiada. Satu mekanisme penyesuaian yang telah dibangunkan selama bertahun-tahun dalam kerja-kerja pengambilan mayat. Tetapi di dalam gua tetap gelap pada waktu siang, seperti juga pada waktu malam. Jadi, dia menghantar 2 penyelam ke dalam air untuk menilai keadaan. Mereka kembali ke permukaan dan memberitahu Don bahawa ia bukan satu pengambilan yang mudah. Mereka tidak dapat melihat mayat-mayat itu, tetapi mereka mengandaikan ia tertimbus di bawah batu kelikir di laluan yang menurun ke ruang 4. Mereka agak tidak tenang dengan idea untuk cuba menarik keluar mayat-mayat itu apabila mereka dapat melihat lebih banyak batu kelikir boleh dengan mudah meluncur turun dari cerun dan menimbus mana-mana penyelamat yang menggali ke dalam laluan sempit itu. Pada pukul 10 pagi, Don menghantar 2 lagi penyelam turun. Mereka mula mengalihkan beberapa batu dan batu kelikir di pintu masuk ke ruang 4. Harapan mereka adalah untuk menggali satu saluran supaya mereka boleh masuk ke ruang seterusnya. Tetapi apa-apa batu yang mereka keluarkan akan segera digantikan dengan lebih banyak batu kelikir. Don memutuskan untuk pergi melihat sendiri. Dia dan rakannya membawa beberapa silinder stage tambahan yang mereka tinggalkan pada kedalaman 8 meter dan 23 meter untuk perjalanan pulang mereka. Don sampai ke pintu masuk ruang pada kedalaman 43 meter di bawah permukaan. Laluan itu menjadi sempit antara siling dan kerikil. Dia memutuskan untuk merapatkan badan sedikit untuk cuba melihat bahagian belakang laluan itu. Dia masuk sehingga paras bahu apabila kerikil runtuh dari belakang, memerangkapnya dengan cara yang hampir sama seperti 2 penyelam yang mayatnya sedang dia cari. Nafas Don semakin laju dan jantungnya mula berdegup kencang. Dia tahu serta-merta bahawa dia dalam masalah. Tetapi dengan tenang yang hanya datang dengan pengalaman, dia cuba untuk membebaskan dirinya. Pertama, dia cuba menggerakkan tangannya. Tetapi tangannya tersepit rapat. Dia langsung tak boleh tarik tali pada kekili itu. Semasa dia menggeliatkan badannya, lebih banyak batu kelikir runtuh di sekelilingnya. Walaupun kepalanya berkata supaya bertenang, dia mula panik. Dia mula menggeliat dan memusingkan badan untuk melepaskan diri. Dia tercungap-cungap menyedut udara dan menelan dengan susah payah. Kemudian dengan rasa terkejut dan lega, batu kelikir itu melepaskannya. Ia meluncur masuk di bawah badannya dan dia berjaya keluar semula melalui laluan itu. Tetapi dia telah tertelan begitu banyak udara sehingga tangkinya kosong. Dalam keadaan terhuyung-hayang dan kebingungan, rakannya segera memasukkan pengatur nafas simpanan ke dalam mulut Don dan mula membawanya naik semula melalui ruang itu. Di sebelah lain, saluran kelahiran terdapat satu silinder simpanan. Don perlu sampai ke sana dengan cepat, tetapi udara yang ditelannya kini sedang mengembang dalam perutnya. Udara dimampatkan di bawah tekanan air. Apabila gelembung udara naik ke atas, ia akan mengembang. Jadi, sejumlah kecil udara yang Don telan kini sedang mengembang dari kedalaman 43 meter hingga ke permukaan. Apabila dia sampai ke permukaan, udara itu akan mengembang sehingga 5 kali ganda daripada isi padu asal ketika dia menelannya. Perut Don mengembang begitu besar sehingga dia kelihatan seperti sedang mengandung. Dia dibawa ke dalam ruang pemampatan semula. Tetapi rawatan itu langsung tidak melegakan kesakitannya. Dia dipindahkan ke hospital lain di mana sinar X menunjukkan perutnya telah pecah dan udara telah memenuhi rongga dalam perutnya. Doktornya menggambarkan pembedahan yang dilakukan seperti memotong bola keranjang yang serta-merta kempis. Bil hospital Don menyebabkan dia berhutang $8,000 kerana insuransnya telah tamat tempoh. Dalam minggu-minggu yang berikutnya, komuniti penyelam berganding bahu untuk mengumpul dana bagi membantu Don. Di Jacobs. Operasi pemulihan telah diteruskan dengan seorang lagi pemimpin dalam komuniti penyelam, Don Broad. Broad sudah lama ada kaitan dengan Jacobswell. Selepas melihat penyelam menghadapi masalah, Broad berunding dengan pemilik tanah untuk membenarkan beliau menguruskan kawasan itu. Beliau mula mengenakan bayaran masuk yang digunakan untuk menampung kos mengawal akses ke telaga itu. Melalui proses ini, beliau dapat memastikan bahawa penyelam mempunyai latihan dan pengalaman yang betul untuk menyelam dalam persekitaran yang mencabar seperti itu. Tetapi pusat selam dan jurulatih lain tidak suka membayar yuran masuk ke tapak yang sebelum ini mereka boleh akses secara bebas. Aduan semakin banyak diterima oleh pemilik tanah, yang kemudiannya membiarkan kontrak tamat dan Broad tidak lagi mempunyai kuasa untuk mengawal selia piawaian keselamatan di telaga itu. Sekarang Broad kembali untuk membantu mengeluarkan mayat 2 penyelam
dan dia tahu perkara ini boleh dielakkan jika dia masih mengawal keadaan. Dia mengetepikan rasa kecewanya supaya dapat membantu mengeluarkan mayat dua pemuda ini. Brod memeriksa kawasan yang sudah dikenalinya. Dia merancang untuk mengalihkan batu kelikir dengan mengisi beg jaring dan mengapungkannya keluar menggunakan beg angkat. Mereka akan bermula di bahagian atas cerun dan bekerja turun ke bawah, memastikan tiada batu kelikir di bahagian atas cerun yang boleh meluncur turun dan menggantikan batu kelikir yang mereka keluarkan dari laluan itu. Dia memberitahu keluarga dan pihak berkuasa bahawa kerja-kerja penggalian ini akan mengambil masa berminggu-minggu, malah mungkin berbulan-bulan. Ibu bapa Ken dan Mark telah dimaklumkan dan mereka tiba di perigi itu. Ayah Ken berasa terharu dengan sokongan daripada komuniti penyelam yang berkumpul untuk cuba mencari mayat anak mereka. Sebuah bank tempatan mewujudkan tabung dan komuniti mula menderma wang yang diperlukan untuk menyokong logistik usaha mengeluarkan jasad Ken dan Mark. Keluarga dan pihak berkuasa kini berdepan tugas berat untuk memilih siapa yang mempunyai rancangan terbaik untuk membawa pulang orang tersayang mereka. Dua penyelam telah meninggal dunia dan masih hilang. Seorang penyelam rekreasi mengalami penyakit penyahamampatan. Seorang lagi penyelam profesional pencarian dan penyelamatan mengalami pecah perut. Seorang lagi pakar gua mempunyai rancangan berani untuk menggali tapak itu secara manual selama beberapa bulan. Dalam kesedihan dan mungkin terdesak untuk mendapatkan kembali mayat orang tersayang secepat mungkin, bersama pihak berkuasa yang mahukan penyelesaian segera, mereka mencari pilihan alternatif. Mereka menemui pilihan alternatif ini dengan sebuah syarikat selam komersial, Schaefer Diving Company dari Freeport. Pemilik syarikat itu, Louis Schaefer, memberitahu wartawan, "Ya, kami akan keluarkan mereka." Dia membawa masuk sebuah kamar pemampatan semula, pemampat udara dan peralatan mengepam batu kelikir. Kos operasi bermula pada $5,000 untuk membawa masuk peralatan dan berjumlah $2,500 sehari. Louis menjangkakan akan mengambil masa 2 atau 3 hari. Dia dan pasukannya memasang peralatan dan mula mengepam keluar tanah serta batu kelikir dari laluan itu. Penyelam komersial menggunakan sistem bekalan udara permukaan yang bermaksud mereka mempunyai talian umbilikal yang membekalkan udara dari pemampat di permukaan dan komunikasi dua hala. Batu-batu besar dimasukkan ke dalam beg guni dan ditarik keluar dengan tali, dibantu oleh penyelam sukarelawan. Kerikil dipang keluar menggunakan paip panjang yang menyedut kerikil seperti penyedut hampagas besar. Selama beberapa hari, rutin mengepam keluar pasir dan kerikil diteruskan. Beberapa kali, penyelam komersial turun pada waktu pagi dan mendapati lebih banyak kerikil telah mendap di laluan yang mereka bersihkan pada hari sebelumnya. Hampir seminggu operasi dijalankan, salah seorang penyelam tersepit dalam longsoran kerikil, tetapi rakan-rakannya berjaya menggali dan menyelamatkannya dengan cepat. Walaupun kejadian ini membuat para penyelam berasa tidak tenang, selepas beberapa hari lagi menggali, mereka berjaya memasukkan kamera ke dalam laluan tersebut. Sekumpulan orang memeriksa rakaman itu dan mereka fikir mereka dapat melihat sebuah tangki logam, tetapi ia tidak cukup jelas untuk dipastikan. Keesokan harinya, mereka terus menggali sehingga salah seorang penyelam berjaya merangkak hampir sepenuhnya melalui laluan itu. Dia melaporkan bahawa dia dapat melihat sebahagian daripada ruang itu, tetapi tidak dapat pergi cukup jauh untuk melihat keseluruhan ruang tersebut. Terdapat 2 bongkar batu besar dan beberapa tan kerikil yang perlu dikeluarkan. Orang kanan, Louis Schaefer, Bill Wright, yang bertanggungjawab di tapak selaman, mengadakan sidang akhbar untuk memaklumkan bahawa mereka telah kehabisan wang. Mereka tidak menyelam secara percuma dan seseorang perlu membayar bil mereka. Bill dan orang-orangnya berkurung di sebuah bilik hotel tempatan dan menunggu beberapa hari sehingga akhirnya seorang senator negeri Pasadena mengesahkan beliau akan menanggung bil-bil syarikat sehingga kini. Dan kemudian, Louis Schaefer berkata, beliau akan menawarkan khidmat syarikat itu secara percuma mulai saat itu. Para penyelam kembali ke lokasi itu selepas beberapa hari permainan politik hanya untuk mendapati bahawa seluruh laluan itu sekali lagi dipenuhi dengan batu kelicir. Sebuah syarikat selam kedua dipanggil untuk memberikan pendapat mereka dan mereka semua mencapai kesimpulan yang sama. Tidak ada cara yang selamat dan menjimatkan untuk mengorek semua batu kelikir dari dalam telaga Jacob dengan cara yang membolehkan mereka masuk ke ruang 4 untuk mencari mayat Ken dan Mark. Ayah Ken bersyukur kerana begitu ramai orang telah mempertaruhkan nyawa mereka
untuk membantu mengeluarkan mayat anak mereka. Tetapi beliau juga bimbang bahawa lebih ramai orang mungkin akan cedera atau bahkan mati jika mereka terus memaksa untuk meneruskan usaha ini. 12 hari selepas dua penyelam itu hilang, operasi mencari dihentikan. Don Dibble pulih daripada masalah perutnya dan kembali menyelam di Perigi Jacob bersama sekumpulan rakan. Mereka mula mengimenkan jeriji itu pada tempatnya untuk menghalang mana-mana penyelam daripada pergi lebih jauh daripada saluran kelahiran itu. Beberapa bulan kemudian, Dibble kembali hanya untuk mendapati jerijinya telah dibuka dan satu nota ditinggalkan di situ yang berbunyi, "Anda tidak boleh halang kami masuk." Pada tahun 1981 semasa banjir, paras air dalam sistem itu naik cukup tinggi sehingga mencipta arus ke dalam sistem gua dan mayat Mark Brasher dihanyutkan keluar dari perigi itu. Selama bertahun-tahun, apabila arus turun naik, kerikil di laluan itu telah beralih secukupnya untuk membolehkan anggota San Marcos Area Recovery Team masuk ke dalam gua. 21 tahun selepas kemalangan itu, mayat Ken Morpin akhirnya berjaya ditemui. Ibu bapanya mendapat tahu apabila seorang wartawan menghubungi mereka untuk mendapatkan komen. Untuk menonton lebih banyak video bencana, klik pautan di skrin sekarang.